Ini adalah nenas gandul tengok. Dia nampak kemerahan. Ni nenas gandul. Cantik nenas gandul. Ni tengok. Ni adalah nenas gandul. Ni nenas gandul Pak Din. Nampak? Ni nenas gandul. Ya, tengok ni nenas gandul. Ini dah masak tapi dah rosak sebab ini dimakan oleh burung. Burung macam ni. Ni nenas gandul daripada kecil dia dah dikacau oleh burung. Okey. Ni nenas gandul. Tengok. Nenas gandul adalah nenas limited edition. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Mana? Boleh makan. Tapi tak cantik lah. Okey. Tak apa-apa, sedap. Tapi manis tak? Sebab dah rosak kena air apa semua, tak apa-apa, sedap lah isi dia. Okey. Kita letak balik tempat dia. Okey, tengok ni. Nenas gandul. Ni. Buah dia. Nampak? Okey, nenas gandul. Ni pun sama. Okey, nenas gandul. Nampak bulat dia? 2 kilo dah tentu Okey, tengok. Okey, pada muka lah ni dia nenas gandul. Okey, tengok ni. Ni nenas gandul dah tua nampak. Ini yang tak ada jambul Tengok ni. Nenas gandul. Okey ni. Tengok ni. Ni okey, tengok sini. Nenas gandul nampak. Okey, nampak. Paling sini nak banyakkan anak pokok ni. Anak pokok ni kalau ikut dia kita kena trim lah. Tapi untuk nenas gandul ni belum lagi kita harvest, anak benih dah banyak Tengok anak benih pun dah ada Tengok ni, belum harvest pun anak benih dah ada. Tumbuh kat tepi nampak. Ni nenas gandul ni anak benih dia ada 3 dah. 3 ke 4 pokok dah ada. Tengok ni, semua dah ada anak benih dia. Dia bukan sulur tangkai tapi sulur udara tengok ni, semua dah ada anak benih Untuk kebun ni memang Pak Din gunakan Tabikun. Jadi untuk pembesaran tu biasanya Pak Din akan semur dengan Super 3, Super Gold, Calcium Gold dan juga High Care. Biasanya Pak Din akan sembuh setiap pokok Pak Din ni. Untuk pertama, untuk pembesaran buah ni bagi cantik. Buah ni bagi cantik warna dia berkilat, tak pudar macam ni tengok. Dia memang cantik. Lepas tu tak pudar. Lepas tu kita tahan lama. Dan insyaAllah buah manis. Sembuh dekat kawasan buah tu lah masa umur 2 bulan. Dan sebelum masa kita mula tanam tu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ke 4 bulan tu biasa Pak Din akan buat semburan Tabikun dan juga Yara Crestalon. Pak Din akan guna produk-produk Pak Din tu lah. Boleh refer dekat Pak Din punya video TikTok Pak Din. Kemudian produk-produk Tabikun boleh cek dekat kawan Pak Din, kebun Pak Din Nenas, akaun nombor 2. Jadi dekat situ ada jualan untuk produk Tabikun. Okey. Tengok sinilah Ini pun dah mula nak masak sebenarnya, dah tua. Pak Din petik lah satu Okey, tengok. Ni dia. Nampak? Ini adalah nenas gandul. Gandul, nampak? Okey. Inilah dia nenas yang kata orang tu jambul cantik, buah cantik, berkilat. Ini dia boleh pergi komersial jenis-jenis macam ni. Okey. Tengok ni. Okey, jom. Pakai baju apa? Baju Tabikun lah. Okey. InsyaAllah rezeki. Ni rezeki Pak Din Allah bagi pada Pak Din. Tengok nenas. Ini pun adalah nenas yang Pak Din baru mula tanam. Benihnya memang susah Ini percubaan Pak Din tempoh hari. Nampak ni.